Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anda masih lagi mengikuti dan menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025, di mana anda sedang menyaksikan secara dalam talian ataupun online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream. Kita bawakan juga dari Glammy Music Studio Bukit Jelutong. Dan kali ini di episod 5 kita bawakan satu lagi lagu yang dipertaruhkan, lagu yang berjudul Manik-Manik Sejahtera. Artisnya Robbani, komposernya Tam Spider, penulis lirik Kion. Dan mereka sudah pun bersama-sama dengan kita di petang sekarang ini. Tapi bukan Robbani, tapi Aidan. Sepatutnya Robbani yang menyanyikan kan. Tapi Assalamualaikum, apa khabar semua? Assalamualaikum. Episod sebelum ni bersama dengan kita, lagu Aidan Bintang kan. Okey, sekarang ni lagu Manik-Manik Sejahtera. Ni mengganti Ayahanda-Ayahanda kan. Ya, betul. Okey, baiklah. Komposernya Komposer Tam Spider. Oh, Tam Spider. Saya jadi penerbit je. Tapi penerbitnya kita bawakan hari ini iaitu Abang Dakmi. Oh, hari tu lagu Bintang Abang Dakmi yang compose. Ya. Ni Tam Spider yang compose tapi produce. Saya produce sebab lagu ni termasuk dalam saya punya projek saya dapat dana DKK. Saya kena siapkan 10 lagu baru. So saya dapat duit tu, saya fikir, saya kata saya nak saya ada 4 artis. Termasuk diri saya 5. So salah satunya Robbani. So bila saya mesyuarat dengan 2 orang, semua saya, you nak lagu saya semua ke atau macam mana? Dia kata, boleh lagu orang lain. So bila dia kata nak lagu orang lain, dan saya fikir, saya bawa kawan-kawan saya, kita minum petang, panggil Kion, panggil Tam, panggil apa semua, and then kita cabut undi lah. Cabut undi, bila cabut undi dapatlah Kion sebagai penulis lirik, Tam sebagai penulis lagunya. So direction tu saya bagi direction kat diorang. Okay. Cerita dia berkenaan, saya kata saya nak Robbani ni kita create dalam keadaan yang macam ni. Mereka ni dulu daripada mula zaman sebelum mereka dikenali sampai mereka dikenali sampai sekarang, sampai mereka dah ada anak-anak dan mereka masih stay kat situ. Dia ibarat macam satu benda yang ikatan dia kuat. Saya tak tahu macam mana nak buat. So Kion satu orang prolific lyricist. Bila dia dengar macam tu, dia create lirik tu dulu and then dia bagi Tam. Okay. So Tam create and then come back tu pada saya dan juga team production saya dengan Alpha. So kita setting benda tu sehinggalah kita boleh dapatkan sound yang baik untuk Robbani. Airnya supaya walaupun lagu tu bukan lagu daripada saya, tapi airnya tu mesti air Robbani. Air Robbani Air Robbani. Maknanya diorang beku kan, sejuk beku apa dia? Kadang-kadang lepas tu jadi aiskrim. Biasalah kita dalam potpad aspirasi. Jadi kita kena cerita ni. Tahu kan apa potpad dah tahu kan? Apa dia potpad? Tak payah repeat. Apa potpad? Tak kena tahu juga. Tolonglah, tak payah. Okay, pot tu tempat. Pet tu? Petandengan. Petandengan? Yeah. Betul? Okey, tadi cerita pasal betul. Okey bang. Saya memang nak tanya dengan abang sebenarnya, bila Tam sebagai komposer dan abang sebagai producer lagu ini, mungkin yalah abang nak bezakan antara anak dan juga ayah. Adakah sebab lagu ni memang ada kesinambungan? Yang tadi cerita pasal anak-anak mau lukis sebelum ni kan lagu Manik. Of course lagu atau lirik saya tak tahu orang lain, tapi kalau bagi saya lagu ni sebenarnya kita menyimpan khazanah cerita kita. Apa kita rasa pada ketika itu, itulah kita punya rasa. So bila kita dengar balik lagu besok, kita akan tahu senario dia. Oh, aku buat lagu ni sebenarnya rasa ni untuk ni. Jadi dia membezakan AI dengan kita. Oh gitu. Maknanya menceritakan bahawa abang tak pakai AI lah maksudnya. Saya pakai piano masa buat lagu dan juga sebagainya lah. Kadang-kadang gitar. Kadang-kadang bongo. Kadang-kadang tak pakai apa pun. Tadi cerita pasal air tadi tu memang dapat Air Robbani ni tak boleh ubah. Sebab kalau siapa yang biasa produce Robbani ataupun Nada Murni ni, dia ada sound yang tersendiri yang dah ada pada mereka. Kalau kita tak guna pakai dia punya sound tu, rugi lah. Okey. Dia sound dia dah ada. Okey bang, kita dalam Anugerah Carta IKIM FM 2025. Kita nak bawakan satu kelainan supaya kita tak monotonous, kita nak satu pembaharuan. Jadi abang rasa adakah lagu ini boleh mendapat tempat untuk peredaran zaman yang sekarang ni? Dia bergantung pada mereka yang mendengar dan supposedly memang para juri yang akan menjurikan benda ni. Mereka lebih arif tentang lagu ni dan untuk pertandingan adakah sesuai untuk pergi akhir atau tidak. Betul. Tapi benda dia punya benda rasa tu semua dah ada dah.
Rasa tu dah ada. Tapi kita nak tahu rasa tu dah ada ke tak. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan juri profesional kita. Tak ada bukan Adib Nahar. Seterusnya kita ada Brother Lokman S dan ketua juri kita Farihin Abdul Fattah. Semua masih lagi mereka terus kekal dan sehingga ke episod yang terakhir nanti anda boleh terus saksikan. Okey, baik, kita nak tengok tadi air daripada ayahanda mereka ni, air Robani itu sendiri, lagu dari Tom Spider, lagu Manik-Manik Sejahtera yang akan disampaikan oleh Aidan. Kita ibarat manik-manik yang beruntaian, melengkapkan, menyanjung kalimah-kalimah kebesarannya, agar jiwa kita tenang dan bahagia. Sekuku benangnya yang menyatukan, menjadi seuntai kalung dalam genggaman. Itulah ikatan persahabatan kita, bertasbih hanya kepada Yang Maha Esa. Kau dan aku tetap bergantung pada talinya. Hidup kita ini di dunia fana. Andai putus tali ikatan, tiada mampu kita bertahan. Berserakanlah kita terpisah, saat ini paling menyakitkan. Andai putus tali ikatan, tiada mampu kita bertahan. Berserakanlah kita terpisah, saat ini paling menyakitkan. Wahai taulan, demi kasih dan sayang, kitalah manik-manik yang melengkapi perjalanan.
Itulah dia tadi lagu Manik-Manik Sejahtera. Lagu hasil nyanyian Robani tapi dinyanyikan oleh Aidan. Okey, baik, kita nak tanya komentar juri sekarang ini. Kita persilakan ketua juri terlebih dahulu untuk memberi komentar. Saya nak terus buat permohonan untuk mengulang lagu ni sekali lagi. Boleh? Boleh. Dalam keadaan begini, tak payah tukar posisi. Boleh. Buat sekali lagi. Sebab saya rasa tidak, untuk begini, mereka anak-anak muda, saya rasa harus diberi peluang untuk buat sekali lagi sebab memang nampak tadi kurang persiapan mentalnya. Kesannya nampak pada wajah dan juri lain lagi, setuju Adib, boleh? Okey. Betul. Boleh, teruskan. Begini, sebelum masuk, kita nak melaksanakan, praktikkan terus berdasar komentar. Boleh? Ini pertama kali kita buat. Maksudnya, kenapa kita suruh ulang, kita komentar terus. Okey? Jadi bila dengar, kita tidak ada alasan sebenarnya kalau dari segi, boleh kita ambil perhatian sikit. Jangan bincang dulu. Bila kami bercakap, jangan bincang. Jaga adab. Bila ada orang tua, walaupun orang tua tu tidak ada ilmu yang kamu kagumi pun, kalau orang tua bercakap, kena diam. Ambil perhatian. Itu pertama kali. Supaya bila tak melanggar adab, barakah akan berpanjangan. Banyak hati-hati kita sebenarnya. Ini bukan cerita, ini cerita dunia je. Kita jangan cerita akhirat. Akhirat tu biar Allah yang nilai. Dunia saya dah terbukti. Bila orang langgar adab, dalam industri ni, kita dengar namanya saja. Tapi haibahnya hilang. Apa haibah? Haibah tu apa? Kita lihat dengan penuh. Allah campakkan rasa, bukan gerun, rasa hormat. Bukan perlu kita nak bawa tongkat untuk orang hormat kita, pakai bangle besar-besar macam dia. Tak ada. Tetapi apabila kita jaga adab, insya-Allah orang akan lebih hormat. Okey. Kenapa perlu ulang? Kerana tadi bila musician dah masuk jauh lebih awal. Kenapa kita suruh musician masukkan dia panggil motifs of the song lebih awal, supaya kita masuk terus, kita okey, ada persiapan mental. Apa dia bercakap, tak apa, layan bercakap. Tapi kita ni kena strong. Kita dah masuk dalam jiwa kita, aku akan masuk ke zone mempersembahkan. Kita dah lock dah. Masa tu, kalau ada benda tak hafal, jangan cari-cari lirik yang tak hafal ketika itu. Tak boleh. Kalau pun tak hafal, apa yang kita boleh buat sebagai orang yang mempersembahkan satu persembahan seni? Kita panggil persembahan seni. Lirik hanya bentuk untuk menyampaikan mesej, tapi hakikat dia adalah persembahan seni. Kita boleh guna la pun tak apa. Pun tak apa. Kita kena pandai cover. Kita tahu ke lirik tu hi. Tak tahu. Atau tadi kamu tertinggal lirik, kalau kamu terus dengan tenang, tidak ada wajah terganggu, kita tak tahu kamu tertinggal lirik. Tak tahu. Sebab dia tidak mencacatkan lirik tu langsung pun. Yang penting magic sini ialah kena ada keyakinan yang luar biasa. Kena ada keyakinan luar biasa. Bermakna feel tu dah kena tangkap. Musician bagi signal dah. Music tu masuk. Dah masuk dah. Dia install. Jadi kita bangun tu masuk spontan. Taklah gitaris kita terteling. Bila dia nak masuk. Sebab apa gitaris buat itu? Sebab kamu tidak memberi hati kamu pada mereka. Di antara adab awal, hormati orang yang di belakang kamu sekarang ini. Di mana saja kamu berada. Jangan pernah memandang musician tu hanya pekerja pengiring macam pemain kompang iring pengantin. Kalau tak ada pemain kompang pun majlis berseri tak berseri. Tak berseri. Walaupun dia repeat loop, tidak berseri. Tapi jangan pernah hilang hormat dengan orang-orang yang memberi sokongan bagi mereka. Bermakna pengiktirafan itu termasuk perasaan. Komunikasi. Wajah, mata, senyum, beri mereka wajah yang kamu senangi untuk kamu dapat balik wajah yang sama. Kita mulakan balik. InsyaAllah. Kita ibarat manik-manik yang beruntaian, rapat dan saling lengkap, melengkapkan, menyanjung kalimah-kalimah kebesarannya.
agar jiwa kita tenang dan bahagia. Sekuku benangnya yang menyatukan menjadi seutai kalung dalam genggaman. Itulah ikatan bersahabatan kita, bertasbih hanya kepada Yang Maha Esa. Kau dan aku tetap bergantung pada talinya. Hidup kita ini di dunia fana. Andai putus tali ikatan, tiada mampu kita bertahan. Berserakanlah kita terpisah, jangan saling menyaksikan. Andai putus tali ikatan, tiada mampu kita bertahan. Berserakanlah kita terpisah, saat ini paling menyakitkan. Wahai taulan, demi kasih dan sayang, kitalah manik-manik yang melengkapi perjalanan ini. Tanpa kalian aku kekosongan. Andai putus tali ikatan, tiada mampu kita bertahan. Berserakanlah kita terpisah, saat ini paling menyakitkan. Andai putus tali ikatan, tiada mampu kita bertahan. Berserakanlah kita terpisah, saat ini paling menyakitkan. Sallallahu. Baik, kita terus saja bersama dengan Adib Nahar. Okay, Assalamualaikum. Nampak tak perbezaan? Kadang-kadang kita nak kena marah baru benda nak keluar. Kan? Sebab kita tahu korang ni budak-budak. Bukan kita nak marah, bukan pasal apa. Bukan marah dalam segi, bukan marah disebabkan silap, nak cari punca atau tak ada. Sebab kita nampak kelemahan dia tu kat mana. Korang berkumpul kat sini tadi, 2 orang duduk, 2 orang menyanyi. So, korang punya level of singing dah jadi satu tempat yang di mana kau dah lock kat situ, lock kat sini. Tadi aku tengok kat sini pun, kalau macam aku tengok pun sepatutnya korang dah berdiri. Betul-betul lah Abang Fahri jalan belakang. Abang Fahri belakang, aku cakap ni Abang Fahri suruh buat something ni. Memang korang berdiri. Jangan fikir korang depan kita orang ni, korang dekat depan dah ni. Jangan fikir benda ni, apa yang korang buat depan kita ni, korang boleh ambil sambil lewa saja. Sebab lagu ni nak masuk final ni. Lagu korang bawa tanggungjawab ni lagu bapak korang ni. Jangan korang ambil lagu yang korang tu rasa korang fikir korang sedap, habis lagu ni korang tak nak buat lagu sedap. Faham tak? Tanggungjawab diberikan untuk korang nyanyi sesedap-sedapnya. Adalah kenapa, mesti ada alasan di sebaliknya. So ambil setiap pekerjaan tu satu benda yang serius. Korang anggap benda tu satu tanggungjawab. Lagilah tanggungjawab daripada bapak orang. Faham? Faham. Nyanyi dengan ikhlas. Jangan, walaupun salah, jangan ambilkan benda yang salah tu satu benda yang akan menjatuhkan korang. Kalau korang fikir benda tadi salah, yang lain semua terbabit, tiba-tiba ni 3 semua nak jadi down. Memang down lah jadi lagu tu. Jangan sebabkan satu orang punya down, korang lain semua down. Kalau dia down, korang bawa semangat, dia akan ikut korang semangat. Bila kat depan sini, bila korang semangat, tengok depan kita berdengar apa kita nak semangat berdengar. Jangan ambil satu kesilapan di atas pentas korang buat satu benda yang akan mengalahkan korang. Jangan ambil benda tu. Ambil benda tu, kalau ada silap, buat lagi baik.
Jangan disebabkan benda tu korang pull down. Tak mau. Dan setiap persembahan apa yang korang buat seperti korang menyanyi di atas pentas nanti. Menyanyi tu, kalau sinilah korang kena nyanyi. Kalau korang nak nyanyi kat sana, kalau kat sini kau tak nak nyanyi betul-betul, macam mana korang nak nyanyi? Baik tak payah nyanyi, baik tak payah datang, baik tak payah cover lagu Rabani tu tadi. Faham? Faham. Senang kan? Benda ni senang. Tanggungjawab kita pikul, benda tu kita execute, settle. Sedapkan lagu tu. Nyanyi dengan ikhlas. Bila keikhlasan tu datang, nyanyi mesti sedap. Salah tu, jalan terus. Boleh? Okay, Cun. Baik. Seterusnya, Brother Lokman S. Sikit. Alhamdulillah. Saya suka cara awak harmonize bersama. Lagu yang dah baik, diletak mana pun dia akan tetap baik sampai bila-bila. So you kena bagi yang terbaik. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, itulah komentar juri. Dan adik-adik Aidan okey? Okay. Dia begini, kita nak juga maklum balas. Sekarang kita bagi peluang pada anak-anak Aidan. Okey. Bagi apa daripada apa yang kita sentuh dan apa yang kamu dapati, pengalaman penting. Sebab bila kamu sharing pengalaman ni penting untuk kawan-kawan yang seangkatan. Besok ada kawan-kawan muda supaya diorang pun tahu, begini progresnya, begini prosesnya. Maksudnya sebab kita ni bila kita kata kita bernasyid ni bukan semata-mata untuk kita dapat jemputan dan dapat payment. Itu jangan kita silap tafsir. Dan ini banyak jadi rosak ahli-ahli nasyid ni sebab ini. Maksudnya surau panggil, tak ada payment tak boleh. Salah, kita kena betulkan. Mungkin saya telah melakukan kesilapan yang besar ketika kita meletakkan suatu harga dulu, tetapi tidaklah supaya semua penasihat-penasihat itu memberi alasan untuk tidak boleh serve komuniti masing-masing. Ini silap besar. Jadi kita balik, kita perbetulkan balik macam mana ayah-ayah kamu dulu ketika zaman-zaman mereka berdakwah waktu muda, mereka show tak ada payment. Mana ada payment? Dahsyatnya jadi Rabbani, Hijaz, termasuk Raihan, ketika itu mereka show zaman-zaman di awal mana ada payment. Tak ada payment. Yang ada ialah kasih sayang, kegembiraan orang, menggembirakan orang adalah payment yang terbaik. Apabila masyarakat melima tanpa duit, bermakna Allah bagi kabul. Bukti Allah bagi kabul, bukti masyarakat terima. Bukan melalui duit. Duit itu adalah sokongan moral saja ataupun nilai tambah, tapi bukan utama. Jadi kita perbetulkan balik dan kamu angkatan muda yang kena perbetulkan balik persepsi itu. Besok kalau karya masjid minta, boleh tak Aidan perform? Sanggup saja. Jangan kira berapa payment. Jangan mula begitu. Ini kita betulkan sikap supaya kita boleh align balik supaya ini isi yang kita guna dalam kalimah-kalimah kita. Inilah isi-isi yang kita titipkan perkataan-perkataan yang ada nilainya, pesanan daripada Allah dan Rasul. So kita tak boleh anggap tak dibayar tak boleh keluar perkataan Allah dan Rasul. Bahaya. Itu nilai tambahnya dalam apa yang kita sentuh. So sekarang saya buka kepada Aidan untuk memberi komentar balas tentang apa yang pemahaman yang boleh dapat daripada perkataan kita tadi. Okay, sebelum tu Alhamdulillah sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini kerana ia membuka mata buat kami daripada Kepulauan Aidan, anak-anak Rabbani sendiri, pentingnya mengambil ilmu tu, menuntut ilmu tu. Sebab kami boleh kata kami masih lagi kurang ilmu. Jadi bila apa yang berlaku pada hari ini daripada Abang Adib, daripada Abang Lokman, daripada Abang Farihin, kami bersyukur kerana kami mendapat satu ilmu yang besar sebenarnya untuk kami. Kerana kami dapat satu input pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur untuk hari ini sebab semua benda yang jadi hari ini Alhamdulillah banyak mengajar saya dan juga kawan-kawan lah tentang apa yang Abang Farihin tegur dan sebagainya. Dan insyaAllah kami akan terus kejar ilmu dan juga pesanan Abang Farihin berkaitan dengan adab tadi. InsyaAllah kami akan ambil maklum lah, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada juri-juri. Hari ni baru dapat rasa yang kita orang ni ilmu masih kurang untuk berdakwah dengan nasyid. Jadi hari ni kita orang dapat belajar dan dapat ambil daripada juri-juri hari ni. Terima kasih. Alhamdulillah, apa yang saya dapat hari ni sangat bermakna. Yang utamanya adalah apabila kita
ingin melakukan sesuatu, kita kena ambil sangat-sangat serius dengan apa yang kita buatkan. Dan juga keikhlasan niat kita tu penting sebenarnya. Ya, terima kasih banyak babang semua atas teguran yang bermakna. InsyaAllah. Dami daripada sudut producer, sekarang ni mereka mewakili. Adakah Dami sebagai producer dapat merasakan jiwa yang Dami dapat daripada Robbani itu lahir hari ini daripada anak-anak ni? To be fair, the burden is so big. Sangat besar. Jadi saya rasa dia orang punya mangkuk, kalau kita makan kita ada mangkuk tau. Mangkuk dia orang masih kecil lagi lah. Kita letakkan nasi yang kadar 2 kilo kat atas satu mangkuk yang isi dia 250 liter. Tumpah lah. Hari ni dia tumpah lah semua ni. So bila dia tumpah tu senang kita nak kutip balik. So now sebelum ni orang akan rasa macam benda yang okay, take for granted. Kita nyanyilah apa semua sebab kita nak fulfill aja. Mungkin datang untuk program. But then now dia orang untung lah. Dia orang dapat belajar live lah tu sekarang ni dalam keadaan dirakam dan itu boleh jadi satu momen. Zaman kami tak ada momen tu. Kita kena maki hamun, kena buat kerja dan sebagainya. Kita simpan aja. Kita tak dapat share. Nowadays saya share. You dapat share lah. So sekarang ni bersedia untuk mangkuk yang lebih besar lah. Sekarang mangkuk 250 liter, jadikan mangkuk 1 liter seorang lah. Nanti senang. Dia sebenarnya untuk minta maaf dipercelah sebenarnya dia bukan keberatan yang korang bawa lagu nama Rabbani tu tak ada letak pada korang pun. Betul. Tak ada pun Rabbani, korang tak bawa pun dalam kat bahu korang masing-masing nama Rabbani tu tak ada. Rabbani is Rabbani. Rabbani itu adalah Rabbani. Korang tak akan mungkin jadi Rabbani. Sekarang ni yang korang bawa tu nama Aidan. Orang tahu korang ni anak-anak penyanyi Rabbani. Tapi korang nak jadi Rabbani ke? Ni tanya terus terang ni, nak jadi Rabbani? Tak payah. Jangan tak jadi payah. Rabbani. Jangan jadi Rabbani. Jadi Aidan lah. Rabbani dah jadi Rabbani. Takkan kau nak buat another duplicate of Rabbani? Do not create another Rabbani and then duplicate of Rabbani. So buat apa? Korang punya pemakaian pun tak menunjuk Rabbani. Habis ada hati nak jawab Rabbani? Sehebat boleh. Kalau boleh jadi lagi hebat daripada Rabbani. Di situlah baru korang akan bawa nama Rabbani. Sebab korang ni didikan Rabbani. Korang menjadi lebih hebat daripada Rabbani. Sebab apa? Ilmu yang korang dapat daripada Rabbani tu daripada Rabbani ni Rabbani. Rabbani cikgu-cikgu dia lain. Sekarang cikgu-cikgu korang cikgu yang lain. Kita orang from a different breed. Kita orang lahir daripada ni cikgu lain, ini cikgu lain, ni cikgu lain, kau cikgu lain. Rabbani dapat ada satu cikgu yang sama. Ini dia tengok. Wallahu alam. Cikgu lain. Ni tak tahu cikgu mana. Okey. Jadi, kalau pemakaian sendiri dah tak menunjukkan Rabbani, maknanya korang memang tak nak jadi Rabbani. Yes. Faham tak? Bawa Aidan, bukan Rabbani. Tapi korang ni adalah pemangku dia. Tak semestinya kau nak jadi pemangku nak kena ikut Sultan. Sultan tu ada, kita manusia berbeza-beza perangai, berbeza-beza image, berbeza-beza identiti. Bawa terus Aidan. Sedap suara korang. Kalau ikut kata korang hajar, jangan jadi bodoh. Faham tak? Korang semua bijak pandai. So gunalah kebijaksanaan tu. Okay. Baik. Alright. Dan saya pun hari ni saya nak beritahu yang saya sangat bersyukur. Saya pula. Saya sangat bersyukur. Saya pun belajar juga. Dan saya belajar apa? Sebab inilah dia. Penonton-penonton di rumah. Inilah dia. Road to Final. Anugerah Carta AKFM 2025. Inilah dia. Lain daripada yang lain. Kita memang sengaja nak kefahaman tu kita build up. Dan juga kita terima kasih kepada pemuzik-pemuzik kita. Tam, Adam dan juga Abang Ramli yang bersama-sama. Jadi semua ni kita belajar. Bukan hanya penyanyi saja, bukan saja komposer, bukan sekadar kita nak cari finalis. Tapi sebenarnya kau boleh lihat itu sendiri. Semua sekali dengan cameraman dan semua production dan sebagainya. Jadi teruskan di episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. Road to Final Anugerah Carta AKFM 2025.